Apa pelaburan yang sesuai untuk warga emas? Saya percaya rata-rata mereka yang dah berumur 50 tahun ke atas dah pun buat persediaan bersara dengan sebaik mungkin. Dah ada simpanan yang mencukupi dalam ASB, tabung haji ataupun duit pencen. Hasil titik peluh bekerja 20 hingga 30 tahun lamanya. Perkara pertama yang perlu Tuan Puan pastikan, elakkan melabur dalam saham atau unit trust yang merupakan pelaburan yang berisiko tinggi. Dan jika Tuan Puan hilang semuanya, peluang untuk kumpul semula simpanan tak sama kerana kudrat Tuan Puan tak sama seperti waktu muda dulu. Tak dinafikan, simpanan ASB, tabung haji dan KWSP memberikan dividen sekitar 4 hingga 5% setahun. Tapi, nilai simpanan Tuan Puan adalah dalam bentuk ringgit. Yang kita tahu, jatuh nilai setiap tahun dan berisiko. Nilainya jatuh kosong kerana ia bersandarkan ekonomi dan juga kestabilan kerajaan. Berbeza dengan emas, ia ialah logam ciptaan Allah yang tidak boleh dicipta semula. Nilainya tak akan jatuh kosong kerana ia tidak diperlukan jaminan daripada sesiapa. Nilai emas terletak pada zat emas itu sendiri, iaitu pada berat dan ketulinannya sahaja. Jadi sebab itulah emas ni berfungsi sebagai insurans kekayaan kerana ianya melindungi simpanan Tuan Puan daripada jatuh nilai. Seperti yang kita tahu, bila nilai duit jatuh, harga emas pasti akan melonjak naik. Dengan itu, emas juga dapat mengekalkan kuasa beli kita. Lebih lama simpan dalam bentuk ringgit, lebih banyak kejatuhan nilai yang perlu kita tanggung. Jadi untuk simpanan jangka masa panjang, alihkan sebahagian simpanan ke dalam bentuk emas. Jika Tuan Puan berminat untuk saya bantu, mudahkan urusan Tuan Puan untuk buat simpanan emas di Pabrik Gold. Saya ialah dealer aktif dalam rangkaian G100 pimpinan Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafiee. Boleh klik link di bio untuk saya bantu Tuan Puan sebaiknya, insya-Allah.